Macam mana Khairi Jamaluddin bantu saya jadi kurus? So sebenarnya macam mana KJ ataupun Khairi Jamaluddin, DJ radio, podcaster, bekas menteri, bantu saya jadi kurus? So sebenarnya satu kali tu saya tengok satu podcast. Dia dengan seorang fitness trainer. Dia dan juga siapa? Syaril. Dia cerita tentang berlari. Dan dia mula berlari. Kalau tengok dulu kan masa KJ jadi menteri, badan dia agak berisi, tapi sekarang badan dia sangat fit. Dan dia decide untuk berlari. So jadi sebenarnya saya dah cuba banyak jenis exercise. Saya dah pergi gym, saya buat calisthenics kat rumah, buat push up lah. Dan saya fikir benda ni semua macam lambat ataupun tak sustainable. Bila nak pergi gym, saya ni banyak travel, jadi nak cari gym tu sangat susah. Dan bila nak buat dekat rumah kan, macam kita buat push up ke, buat sit up ke, kita punya motivasi agak kurang. Tapi berlari ni mudah. Dekat mana-mana pun kita boleh buat. Jadi saya decide, why not aku berlari dan mula berlari. Jadi tahun lepas saya hire kawan saya, Haziq Hamzah, nombor 2 dalam KLSCM 2024. Okay, dia runner up dan dia bantu saya berlari semula dan Alhamdulillah sekarang saya boleh berlari dengan lebih baik dan berat badan saya turun daripada 90 kg sehingga 74 kg. Kalau anda yang dah lama nak turunkan berat badan ataupun nak jadi lebih fit, saya sangat sarankan untuk mula berlari. Janji buat je.